Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini hari Isnin 22 hari bulan 12 2025. Alhamdulillah. Ni Pak Anak nak sambung kerja lah. Okey, Pak Anak nak ke depan sekejap. Pak Anak masuk serambi. Ni Pak Anak nanti nak ambil tabletop pada nak pasang dekat dapur. InsyaAllah. Doakan Mandat sihat. Doakan Mandat sihat. Doakan Wan juga sihat di sana di Johor. InsyaAllah. Nak ambil Wan 28 bulan ni. 29 nak bawa balik. Okay. Nak turun Johor. Nak ke depan sekejap. Tengok Mandat tadi. Dah pergi nyapu laman. Dapatlah sikit sapu. Allah Rabbi. Allah selamat. Cerah di pagi hari ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Cuaca redup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan segala usaha kerja kita. InsyaAllah. Buat semua. Semoga semuanya sihat-sihat sahaja. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ni stiker yang Pak Anak akan tampal dekat kayu. Stiker ni Pak Anak akan bawa cover bawah ni lah. Kayu-kayu ni. Supaya kalau kata ada yang masuk, dia tak kena kayu. InsyaAllah kayu lebih tahan lah. Ni Pak Anak akan tampal dekat dinding. Sini. Atas ni. InsyaAllah. Ini stiker ni Pak Anak cover lagi untuk tabletop tu. Supaya lebih tahan. Stiker-stiker ni semua PVC ni. Kalis air. InsyaAllah tahan panas. Okay. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala kerja-kerja. Nak order kat Shopee je ni. Lagi satu. Kalau pasang stiker ni dah tampal. Untuk stiker ni lebih kuat. Kena pakai blower. Sebab nak kalau tak ada blower ni pakai hair dryer pun boleh. Pasal dia panas tak seberapa. Dia akan lekat. InsyaAllah. Okay. Bye. Doakan banyak saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Pak Anak dah siap buat stiker balut kayu tu. Yang mana air mungkin air meresap kat situ. Untuk ketahanan kayu lah insyaAllah. Cat tu pun bantu juga tu. Untuk menahan daripada lapuk ulat. Okay. Alhamdulillah. Sebelah sini Pak Anak dah buat. Untuk kabinet. Okay. Jadi dinding ni. Dinding naik sampai 2 kaki ni lebih kurang keliling. Pak Anak akan tampal dengan stiker kalis air insyaAllah. Okay. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Alhamdulillah. Hari dah hampir pukul 5. 4:30 sekarang ni. Okay. Alhamdulillah. Pak Anak dah siapkan. Pasang stiker. Alhamdulillah. Inilah kejadian ni. Yang bawah tu untuk cover supaya air tak meresap dekat kayu. Tahan lapuk insyaAllah. Stiker Pak Anak di Shopee je ni. Di TikTok. Hasilnya agak memuaskan juga. Alhamdulillah. Tu. Cukup pakai. Okay. Alhamdulillah. Tak adalah mahal sangat. Alhamdulillah. Puas hati. Okay. Besok Pak Anak dah boleh pasang tabletop. InsyaAllah. Mudah-mudahan kerja Pak Anak berjalan dengan lancar. Doakan Pak Anak sihat. Doakan Mandat sihat ya. Doakan Wan juga sihat. InsyaAllah Pak Anak ambil dia 29 nanti. Okey. Semoga sahabat-sahabat, saudara-mara, keluarga semua sihat. Dimudahkan Allah segala kerja-kerja urusan kita. InsyaAllah. Amin. 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 Rabbal Alamin.